Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan anda bagaimana nak makan Nutrika. Okey, Nutrika, ramai orang yang bertanya tak faham macam mana nak makan. Okey, ini sebenarnya satu sachet ini dalam dia ada 18 macam bahan-bahan yang terbaik, ya. Ini untuk antioksidan, untuk pembersihan. Kalau kita punya dalaman banyak kotor-kotoran yang kita tak nampak, ya, dengan produk yang macam gini, walaupun dalam satu sachet gini, tapi dah diadunkan semua, jadi 18 bahan ada di dalam. Semua dah jadi serbuk, ya. Jadi mudah untuk anda makan. Kita tak payah nak masak-masak ke, nak kopek-kopek kulit ke, tak payah. Ya, semua dah siap, dah dalam sachet. Okey, cara dia paling senang sekali. Pagi satu sachet, kita makan malam satu sachet. Okey, macam mana nak makan? Selalu saya kalau makan ini, saya taruh bawah lidah. Saya gunting, ya, gunting daripada atas ni. Nak buang lah kan. Dalam dia serbuk. Anda tengok, ya, serbuk. Anda boleh saksikan sendiri, serbuk. Dia bukan pil, bukan lain-lain bahan. Dia serbuk saja. Jadi anda macam mana nak makan? Anda makan cara mudah. Taruh bawah lidah. Kemudian anda tahan sebentar. Bila dia dah cair, anda masukkan air. Ya, minum air suam. Kalau tak, anda masukkan sedikit-sedikit sampai habis, kemudian baru minum air suam 150 ml. Okey, tengok saya bikin macam mana. Ini saya makan pagi-pagi, harus makan ini. Jadi biar dia cuci semua, biar dia bersihkan sekali dalam apa yang ada dalam badan kita, toksik, kuman, apa-apa virus, semua yang ada kat dalam, semua dia bersihkan. Jadi organ kita berfungsi dengan cara baik, dengan cara lancar, tanpa ada halangan, tanpa ada masalah. Ya, kalau semua badan kita dah bersih, sudah baik, berarti kita dah tak ada penyakit lagi. Okey, sekarang saya tunjuk macam mana. Taruhkan bawah lidah anda, sedikit-sedikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, tapi dia tak ada gula. Jangan takut tak ada gula. Semua bahan dia buah-buahan saja. Ya. Sedap. Manis dan sejuk, bagaikan ada air batu dalamnya. Tapi tak ada air batu, macam ada air batu. Habiskan sekali, ya. Ada lagi sikit. Banyak ni. Walaupun nampak sikit, kecil bungkusan dia, tapi isi dia banyak. Puas kita makan. Kemudian kita minum air suam 150 ml. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi inilah cara macam mana kita nak minum, nak makan produk Nutrika. Okay, Nutrika untuk pembersihan toksik, pembersihan kuman-kuman, virus-virus, bakteria-bakteria, apa-apa yang sangkut-sangkut, yang sumbat-sumbat, semua akan dibersihkan. Okay, jadi jangan khawatir. Produk ni halal.
Okey, dah ada pengesahan daripada KKM. Okey, kita pun dah ada ada iktiraf daripada syarikat untuk buat pengedaran, dan juga daripada syarikat daripada Malaysia dah dibenarkan mengedarkan produk ni dengan kelulusan daripada pihak bahagian agama, Jabatan Agama, dan juga HSM, okey, bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi tak payah ragu-ragu lah, tak payah takut-takut. Sebab apa? Dia dah disahkan memang selamat, mujarab, berkesan dan halal untuk dimakan. Okey. Sekian, mudah-mudahan anda faham macam mana nak makan. InsyaAllah anda akan lebih sihat, lebih mantap, lebih yakin pada diri anda bila anda sudah menjadi sihat, bila anda sudah bersihkan dalaman anda. Ya, kita tak nampak apa yang ada di dalam, tapi kita boleh gunakan kaedah begini untuk membersihkannya. Kita tak payah cuci lah, nak tahu sabun, nak minum air sabun, tak payah. Kita cuci dengan cara produk antioksidan untuk membersihkan dalam tubuh kita. Kita tak nampak yang bengkak, yang luka, yang menanah, kita tak nampak. Jadi dengan ini dia akan membersihkan, dia akan merawat. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.